wabarakatuh. Bersama kembali dengan Luka daripada Nasyid Media. Hari ini kita bersama dengan, saya rasa macam saya sekali dalam satu tim ni. Okay, kita bersama dengan Sautul Muhammadi daripada negeri Kelantan. Mic tu dekatkan sikit. Daripada negeri Kelantan. Kelantan. Okey. So Sautul Muhammadi julung-julung kalinya berada di kebangsaan. Okey, saya ingat saya pada tahun 2019 pernah mewakili FNKSS, betul? Okey, jadi bilakah selepas 2019 ini kemunculan pertama semula ke kebangsaan? Baik. So apakah perasaan awak adalah Solo. Solo? Okey, apakah perasaan Solo dapat mewakili negeri Kelantan ke kebangsaan kali ini? Perasaan saya agak gementar lah sebab mewakili nama yang cukup besar lah, negeri Kelantan. Perasaan saya agak gementar lah untuk naik ke pentas Miss Mam sebab ni pertama kali saya datang. Okey, baik. So, macam manakah preparation yang telah dilakukan oleh Sautul Muhammadi? Siapakah jurulatihnya? Macam mana? Adakah alumni turun selalu ataupun awak sendiri-sendiri ke macam mana? Bagi orang. Untuk persediaan kaminya, kami berlatih dengan jurulatih kami lah, alumni kami. Kami berlatih untuk vokal, kami ni lah lebih tekankan kepada vokal lagu, dan untuk percussionis perkemaskan pattern lagu. Siapa yang arrange percussion tahun ni Haras Iman. Alumni lah tu. Alumni. Okey. Sebab berdasarkan soundcheck semalam kita dengar Sautul Muhammadi merupakan salah satu kumpulan yang arrangementnya lain daripada lain lah. So kita tak sabar nak nantikan persembahan the actual scene pada pentas kebangsaan tahun ni. Mungkin kameraman boleh pusing sikit tengok sokongan alumni dan ahli keluarga. Ya, ini sebenarnya yang kita nak untuk Nasyid, Miss Mam dan juga FNKSS. Sokongan alumni, keluarga-keluarga datang turut bersama, membantu dan juga menyokong. Okay, so Sautul Muhammadi giliran ke-7. Giliran ke-7. Nantikan Sautul Muhammadi giliran ke-7 Miss Mam Kebangsaan 2025. Sak.